Felda without technoplan, Felda tanpa technoplan. Adakah kita berfikir bahawa Felda lebih baik? Rancangan tanam semula ini adalah merupakan agenda yang sangat penting, kerana kalau pokok sudah berusia terlalu lama, dah lebih daripada 20 tahun, dikatakan kalau sawit sudah cross certain age, dia punya productivity menurun. Ada juga pandangan yang memberitahu bahawa walaupun age dia dah lama sampai 20 tahun lebih, tapi kalau penjagaan untuk pembajaan dan sebagainya baik, dia masih boleh produktif. Jadi itu di hujung, tapi dia mesti bermula daripada tanam semula. Jadi bila kita kaji, kita dapati memang benar bahawa untuk mendapatkan penambahan penghasilan dan juga peningkatan OER, mesti dilihat daripada awal lagi. Kalau 2005 itu, saya fikir banyak pokok-pokok sawit di setengah-setengah rancangan tu dah due untuk ditanam semula. Jadi kita perlu mengadakan satu entiti yang khusus yang betul-betul fokus kepada rancangan penanaman semula, supaya kita dapat tingkatkan produktiviti keseluruhan. Tapi bila kita fokus pada cara tanam semula yang kita namakan rancangan teknoplan ini, jadi sudah tentu dia akan merancangkan tentang bagaimana nak menguatkan tabung yang khusus. Satu syarikat, anak syarikat yang merancangkan bagaimana perlu dikuatkan kewangan, bagaimana mengurangkan kos operasi tapi produktivitinya meningkat dan sebagainya. Maka sebab itulah bila dibawa dalam Felda Board, diputuskan supaya dipersetujui supaya ini dibuat satu syarikat yang specialized merancang untuk kebaikan jangka panjang Felda, dan kita namakan teknoplan. Jadi itu di antara sebab kenapa dibuat anak syarikat yang khusus untuk bersaing dengan pemain-pemain yang lain. Walau apa pun dikatakan tentang Felda oleh setengah-setengah pihak secara negatif misalnya, tapi sebenarnya Felda menjadi penggerak untuk menambah pendapatan mereka yang terlibat dengan sawit. Kalau tak ada Felda, saya fikir komuniti penanaman sawit tak dapat capai kejayaan macam sekarang. Apapun kelemahan yang disebut tentang Felda, sama ada perubahan teknoplan ini tak berguna dan sebagainya, tapi itu hanya tanggapan individu yang tertentu saja. Tapi saya yakin teknoplan ni sebenarnya satu macam memberi satu injection lah. Kita beri satu kesedaran betapa pentingnya ditingkatkan pengeluaran, bukan kerana untuk mencari keuntungan saja, tapi kalau sekiranya pengeluaran itu ditingkatkan, maka dengan sendiri kita dapat pendapatan yang lebih. Jadi saya fikir kesukaran yang ada pada masa itu ialah untuk memahamkan kepada mereka yang ingin mengurus secara sendirian akibat daripada mungkin ada pihak yang di luar yang ada kepentingan. Jadi bila teknoplan dibentuk, saya yang saya masih ingat, dia bukan hanya memikirkan tentang benih yang seumpamanya, tapi teknoplan ini merancang sekaligus
dengan infrastruktur jalan, dan bukan hanya setakat infrastruktur jalan dan jambatan, tapi takkan kita nak biarkan makhluk-makhluk gaib kait buah. Jadi kalau buah ada, jalan ada, tapi tak ada orang kait, tak ada hasil juga. Jadi Teknoplan ini adalah satu syarikat yang memikirkan segala-gala yang berkaitan dengan produktiviti, pekerja yang cukup, infrastruktur yang baik, kalau tak silap saya lah, dan juga tentang sistem pembajaan dan macam lagi. Itu sebabnya kita perlu ada badan atau syarikat yang specialized dalam bidang itu. Kalau tak dibuat Teknoplan pun, saya fikir di antara peneroka ni pula dia perlu ada tim yang mengambil tanggungjawab untuk meningkatkan produktiviti. Jadi akan wujud banyak syarikat yang menjaga tanah semula di East Coast ke West Coast. Jadi Teknoplan ni sudah macam mendahului masa. Kita dah mendahului masa, kita menyediakan satu platform yang boleh menguntungkan semua pihak. Jadi sebenarnya kita bayangkan Felda without Teknoplan, Felda tanpa Teknoplan. Adakah kita berfikir bahawa Felda lebih baik? Mungkin ada jawapan yang mengatakan lebih baik. Tapi pada akhirnya, pada fikiran saya, setelah kita alami yang lepas-lepas ni, saya fikir akhirnya kalau tak ada Teknoplan hari ini dan balik pada asal, akhirnya akan ada satu usaha mengadakan satu tim macam Teknoplan ni. Teknoplan ini adalah satu langkah yang macam telah mendahului masa untuk memikirkan secara holistik lah, untuk kebaikan peneroka, untuk compete dengan pihak pemain-pemain luar daripada ni yang di dalam negara.